Nak kurus dengan cepat tapi cara yang logik akal? Jom. Hari ni kita akan bongkar 5 cara yang paling power dan realistik untuk korang capai berat idaman. Tak ada magic, tak ada benda pelik-pelik, cuma cara yang memang terbukti berkesan. Korang boleh terus start lepas habis je tengok ni. Okey, jom kita mulakan dengan satu cabaran. Apa agaknya jadi kalau korang ikut 5 langkah ni betul-betul, tapi untuk 7 hari je, bukan setahun, bukan sebulan, cuma seminggu. Anggap jenis satu eksperimen pendek. Macam berani sahut? Alright, langkah pertama dan yang paling penting, kita kena berdepan dengan musuh nombor 1 dalam misi kurus ni. Siapa lagi kalau bukan gula? Kenapa gula ni jahat sangat? Macam ni, senang cerita. Bila korang minum air manis, badan akan keluarkan hormon insulin. Insulin ni pula kerja dia macam guard yang akan bawa semua gula lebih tu masuk dalam store. Dan store tu ialah lemak. Dah lah macam tu, kalori dari air manis ni kita panggil kalori kosong. Maksudnya, korang minum beratus kalori tapi tak kenyang pun. Last korang makan lagi. Kan dah jadi lemak degil, terutamanya kat perut tu. So, apa nak buat? Senang je, tengok ni. Kiri tu lupakan terus. Teh ais, kopi susu, air gas, semua tu tolak tepi dulu. Ganti dengan yang belah kanan ni. Air kosong, kopi O, teh O tanpa gula. Percayalah cakap aku, ubah yang ni saja pun, korang akan nampak kesan yang gila-gila punya besar dalam minggu pertama. Dan nak tahu part paling best, korang tak payah tunggu berbulan-bulan. Dalam 3 ke 7 hari je lepas stok gula, korang akan mula rasa beza dia. Serius, badan rasa kurang kembung, perut rasa macam kempis sikit lah. Itulah motivasi paling cepat untuk korang teruskan. Seterusnya, cara nombor 2. Kita panggil ni jadual makan ajaib atau intermittent fasting. Ini cara paling sempoi untuk kurus tanpa pening kepala nak kira-kira kalori. Apa benda intermittent fasting atau IF ni? Konsep paling popular ialah 16-8. Maksudnya, dalam 24 jam, korang puasa 16 jam dan ada tempoh 8 jam untuk makan. Relax, jangan panik. 8 jam waktu tidur korang tu dah termasuk dalam 16 jam puasa tu tau. So, sebenarnya tak adalah siksa mana pun. Masa 16 jam puasa ni, korang cuma boleh minum air kosong, kopi O atau teh O tanpa gula. Apa jadi dalam badan masa ni? Badan korang akan guna habis tenaga dari makanan sebelum tu. Lepas tenaga tu habis, masa ni lah dia tak ada pilihan lain. Dia terpaksa pecah masuk stor lemak korang untuk dijadikan tenaga. Time ni lah proses bakar lemak betul-betul on. Kemudian, masuklah tempoh 8 jam untuk makan. Contoh paling senang, dari pukul 12.30 hari sampai 8 malam. Dalam masa ni lah korang makan lunch dan dinner. Secara tak langsung, cara ni akan kurangkan jumlah makanan yang korang ambil setiap hari. Tapi, korang tak rasa macam tengah berdiet pun sebab masih boleh makan macam biasa dalam tempoh 8 jam. Kita masuk rahsia nombor 3. Yang ni, rahsianya terletak betul-betul atas pinggan korang. Formula dia simple je. Protein kena lebih, karbohidrat kena kurang. Ni dia penyakit orang kita kan. Pergi kedai makan, nasi letak sampai membumbung, lauk secubit je. Inilah punca utama kenapa lepas sejam 2 makan, rasa lapar balik. Lepas tu mulalah cari biskut, cari kuih. Macam mana nak kurus kalau macam tu? Jadi, macam mana nak betulkan? Ikut je suku-suku separuh ni. Separuh pinggan korang, separuh. Penuhkan dengan protein. Ayam ke, ikan ke, telur, tahu. Suku pinggan je untuk nasi. Suku lagi untuk sayur. Kenapa protein ni penting sangat? Sebab dialah yang buat korang rasa kenyang lebih lama. Bila dah kenyang betul, tak adalah tangan tu gatal nak cari benda manis lepas makan. Tips nombor 4 ni, kita patahkan satu mitos besar. Korang dengar baik-baik, okey? Korang tak perlu habiskan berjam-jam kat gym untuk kurus. Tak perlu. Korang cuma perlu gerak sikit tapi buat setiap hari. Tak payah cari yang susah-susah. Jalan laju je, pusing taman. Kalau nampak tangga, guna tangga. Jangan naik lift. Kemas rumah, vacuum, mop tu semua buat betul-betul sampai berpeluh. Lepas makan, jangan terus duduk. Jalan-jalan dulu 15 minit. Benda-benda simple ni, kalau kumpul-kumpul cukup 30 minit sehari, dah cukup power untuk kejutkan enjin badan korang tu dan bakar kalori ekstra. So, tolong ingat ayat ni sampai bila-bila. Buat sikit-sikit, tapi setiap hari adalah 1000 kali lebih baik daripada korang bersenam macam nak rak tapi sebulan sekali je. Kuncinya adalah konsisten.
Dan akhir sekali, kunci nombor 5. Yang ni ramai orang pandang sebelah mata je. Padahal, inilah senjata rahsia yang boleh jadi penentu kejayaan korang. Tidur yang cukup. Kenapa tidur ni penting sangat? Sebab bila korang tak cukup tidur, badan korang akan sabotaj usaha korang sendiri. Hormon lapar yang nama dia ghrelin akan mengamuk. Dia akan buat korang rasa nak makan je 24 jam. Tiba-tiba rasa teringin nak makan kek coklat, nak minum air manis. Paling teruk, badan akan jadi stres dan lagi suka simpan lemak dekat bahagian perut. Ngeri kan? Okey, kita dah lalui ke-5 cara. Sekarang, jom kita tengok apa hasil yang korang boleh expect. Dan lepas tu, ada satu amaran yang sangat penting korang wajib dengar. Cuba bayangkan perjalanan korang. Dalam seminggu je, badan akan rasa lebih kempis, seluar jeans mungkin rasa longgar sikit. Lepas 2-3 minggu, nombor kat penimbang tu akan mula turun. Dan dalam sebulan 2, jangan terkejut kalau kawan-kawan mula tegur. Weh, nampak lain lah, kurus sikit Perasaan tu, memang tak boleh beli. Okey, stop semua benda sekejap. Part ni serius. Aku nak korang fokus betul-betul. Dalam semangat nak kurus cepat tu, tolong sangat-sangat jangan buat benda-benda ni. Tolonglah, jangan seksa diri sampai tak makan langsung. Itu bukan diet, itu merosakkan badan. Jauhi pil kurus ajaib atau teh detox pelih yang jadi bulan dan bintang tu. Benda-benda ni cuma akan rosakkan metabolisme korang. Berat mungkin turun, tapi percayalah, bila korang stop, berat tu akan naik balik. Siap bawa kawan-kawan dia lagi ramai. Jadi, sebagai ringkasan emas, ni 5 benda yang korang kena pegang. 1. Potong gula dalam minuman. 2. Makan ikut jadual 16-8. 3. Separuh pinggan tu kasih penuh dengan protein. 4. Gerak 30 minit setiap hari. Dan 5. Jangan lupa senjata rahsia kita, tidur cukup 6 hingga 8 jam. 5 langkah ni cuma tapak permulaan je tau. Ini asas yang paling kukuh. Kalau korang nak tahu plan makan yang lengkap untuk 7 hari atau strategi khas yang lagi mendalam, pastikan korang follow rapat-rapat. Banyak lagi rahsia kita akan bongkar. So, antara 5 cara ni, mana satu yang korang rasa paling teruja nak cuba dulu? Cuba komen kat bawah. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!